dekat korang cara rebus sagu agar sagu tu berjaya. Bulat-bulat, cantik, tak melekat, sebiji-sebiji, elok kejadiannya. Tapi korang boleh komen dulu tak siapa yang masih selalu fail kalau rebus biji sagu? Ada tak? Biji sagu tak boleh korang basuh. Lepas tu korang kena didihkan air betul-betul sampai bubbling. Air tu yang korang rebus betul-betul sampai mendidih, sampai bubbling. Baru korang boleh masukkan biji sagu. Okay, cantik dekatkan kamera ya. Mana yang baru jumpa live cantik, dipersilahkan untuk follow cantik dulu. Ya, sebab apa? Setiap hari cantik akan live berkongsi macam-macam resipi secara percuma. Assalamualaikum, nak bagi tahu cantik. Selepas amalkan teh herba akan cuba lepas ubat hospital. Alhamdulillah, 1 bulan amalkan teh herba, bacaan koles dan darah semua normal. Mana yang ada darah ting-ting, dia dah minum ubat hospital, habis teh herba, dia lepas ubat hospital. Itu untuk darah ting-ting. Untuk koles yang selalu borderline, amalkan teh herba settle. Resdung. Ya, resdung setiap pagi berair, bersin-bersin ambil. Cantik, saya ada kebas-kebas kaki, boleh minum. Sila baca. Kak Sal, Kak Yuli, baca. Ya, semua ni yang akak ada problem ni. Air pastikan betul-betul mendidih macam ni. Nampak tu? Guna api kuat, air mendidih. Biji sagu tak boleh kita basuh. Tak boleh kita basuh. Lepas tu terus masukkan seberapa banyak korang nak. Jangan korang kacau. Tak boleh. Kacau, no. Ya, tunggu dulu. Rebus sagu masih menggunakan api besar. Okay, rebus selama 5 minit menggunakan api besar. Kalau dah 5 minit, korang matikan api, korang tutup. Tolong tengok betul-betul. Biji sagu, kalau dah 5 minit korang rebus menggunakan api besar, tutup. Tutup, diamkan selama 5 minit. Tengok ya cara kita nak buat sagu ni. Kita dah rebus 5 minit menggunakan api besar, matikan api, tutup periuk, diamkan selama 5 minit. Nampak? Dah tak ada biji putih. Dah tak ada biji putih di dalam sagu. Ya? Macam itulah cara kita rebus biji sagu untuk jadikan dia cantik, elok, tak melekat. Rebus 5 minit menggunakan api besar. Lepas tu, tutup periuk, diamkan lagi 5 ke 10 minit. Okey? Bila dah, kita akan tapis dia. Korang tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah tapis, korang harus siram dia. Senang kan? Kalau korang dah tahu ilmu cara pembuatan, senang. Tak sesusah yang korang boleh sampai asyik tak menjadi je. Nampak tu? Okey tak? Sebiji-sebiji.